Apa yang kita rancang, sebaik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik perancang. Kita ni hanya mampu merancang lah. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan perkara tu, kita tak dapat, tak berlaku. Nak buat macam mana kan? Kita terimalah dengan berlapang dada. Jadi kehidupan kita ni bukannya kita nak cipta kan, kita nak ada ni impian angan-angan yang kosong. Bukan impian kita nak yalah nak megah, nak hidup mewah, nak senang lenang dengan harta yang banyak, nak yalah seperti mana orang kafara hidup hari ni di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ni bukannya nak ikut macam mana orang kafara hidup di atas muka bumi ni. Kita nak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita impikan belum tentu lagi kita akan dapat. Jadi di mana dalam kisah ni kan, seorang doktor ni daripada India, dia hidup di England ni dah lama dah, dan dia nak merancang ni, perancangan dia dah rapi dah. Dia target bertahun-tahun dah, dia kumpul duit, usahakan untuk nak bawa anak isteri dia ni nak pindah duduk London. Dia daripada India lah. India dia nak pindah dan dia nak kehidupan yang lebih baik di London. Jadi dia kerja dulu dekat London ni, dia kumpul duit, sekali baru dia nak pindah duduk dekat England, London. Jadi lepas beberapa hari kan, dua hari macam tu, baru-baru ni lah kan, kemalangan kapal terbang ni yang terbakar di India tu, doktor ni ada lah dengan family dia. Beberapa hari sebelum flight tu, isteri dia ni dah berhenti kerja dah. Isteri dia pun doktor juga, berhenti kerja dan dah happy dah. Dia nak ucap selamat tinggal dah kepada keluarga-keluarga, siap tangkap gambar apa semua ni. Tapi bila di ajal ni, Allah Subhanahu wa taala dah tulis dah kan. Dan Allah Subhanahu wa taala dah tentukan dah. Bila kita mati, kita sedang buat apa, kita kan, bila kita tengah buat apa, bila tak lewat saat pun, tak cepat saat pun. Bila ditiba tu kan, dia nak berlepas lah. Tapi nak buat macam mana kan, tadi Allah Subhanahu wa taala terbang tu terhempas. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil ni kan, kita ni bukannya hidup ni untuk nak mencipta angan-angan kita. Dan impian kita ni ialah kalau kita hanya nak mematlamatkan dunia ni, nescaya kita takkan puas pun dan takkan sempat pun. Tengoklah macam ni kan, dia dah puluh-puluh tahun dah kan, dia usahakan nak bawa anak isteri dia daripada India kan, dia pindah ke London. Tapi bila berlaku macam ni, habis sia-sia saja. Dan dunia ni adalah senda gurauan saja kan, anak isteri, harta, pangkat, semua ni hanya senda gurauan je. Kita ni hanya kena ikutlah dan taatlah pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dan jangan ikut macam mana orang kafara ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Jadi kehidupan kita ni tak boleh nak ikut seperti mana cara orang kafir ni hidup. Kita ni ada matlamat dia. Matlamat dia apa? Matlamat dia nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan nak angkat agama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi tu lah. Bukan kita nak angkat kedudukan kita, bukan kita nak angkatkan diri kita ni nak orang sanjung, nak orang kenal. Bukan, na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita nak angkat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok kan Islam ni di tempat yang tertinggi, macam mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tu Islam tu kan, macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan
kan, cemerlang. Islam ni musuh-musuh takut kepada Islam, tapi hari ni kita ni, kan, kita yang pula yang takut dengan orang kafara ni. Kita pula bersama-sama dengan orang kafara, dan kita ni lemah disebabkan apa? Disebabkan kita sendirilah, dan disebabkan kita sendiri yang bersekongkol dengan orang kafara. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya Islam hari ni hanya tinggal namanya, itu realitinya. Dan kita ni ikut, kan, kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, kan, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejenis demi sejenis. Malah mereka masuk dalam lubang bewok pun kita ikut juga. Hakikatnya bukannya kita masuk lubang bewok saja, malah kita beranak pinak dalam tu. Siapa lagi, kan, kalau bukan Yahudi dan Nasara. Jadi kehidupan kita ni tak bolehlah seperti mana yang kita, kan, kita idam-idamkan, kita tengok seperti mana yang ditunjuk dalam filem, dalam drama, artis, selebriti, macam-macam lah, profesional sukan lah. Kita tak boleh nak ikut cara orang kafara tu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun hidup, kan, mereka pun buat baik, tetapi adakah mereka ni nak dapat redha Allah dan nak peduli tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mereka ni betul ke nak membela agama, kan? Kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala terbela, tak terbela, kan, siapa lagi yang nak bela agama Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang Islam tu sendiri, kan? Sedangkan Islam ni dia bukannya hanya sekadar agama ritual. Dia kenalah ikut cara hidup Islam yang sebenar. Kembali kepada bagaimana baginda Nabi SAW bawa Islam. Dan Islam yang menahan diri, Islam yang memberi, Islam yang apa lagi? Bersatu. Kan, bersatu ni haji lah. Kita sama-sama meninggalkan dan bersatu. Kita gaduh, asyik bergaduh tentang politik, asyik bergaduh siapa betul siapa salah, asyik bergaduh siapa yang siapa yang alim, siapa yang tak alim, apa lagi, macam-macam. Kita, walaupun kita ni berbeza pendapat, tapi bermaksud bukannya kita ni kena bermusuh. Dan kita boleh tengok sistem politik kita ni, demokrasi ni menyebabkan kita ni berpecah belah. Takkanlah kita nak berpecah belah sedangkan darah daging kita sama kita ni Islam. Tuan-tuan perempuan Islam, saya pun Islam, kan? Takkanlah kita nak bergaduh hal politik yang demokrasi ni daripada Yahud dan Nasara. Kita nak bergaduh tentang tu. Hakikatnya siapa yang naik tu pun sama saja, hanya ikut terlinjuk saja. Dan kebebasan bersuara ni sebelum naik ni memanglah dia bolehlah nak bersuara macam-macam. Bila dah naik, dah jadi pemimpin, bisu, diam 1000 bahasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita hari ni kenalah kembali kepada Islam yang menahan diri. Janganlah kita ikut Islam yang mengikuti hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah nampak kau wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan disembah, lagi ditaati. Na'udzubillah min zalik. Kita hari ni kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hakikatnya kita mengikut setiap tindakan kita ni, perkara yang kita nak buat ni, kita mengikut hawa nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi apapun, kembalilah kepada Islam yang sebenar, mencemerlangkan rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan kita kena tahu juga tanda-tanda kiamat itu. Kiamat ni memang berlaku lah sebab kita beriman kepada hari akhirat itu sendiri. Perkara gaib, kan, hari akhirat ni perkara gaib. Jadi kiamat pun akan berlaku lah, insya-Allah.